Assalamualaikum semua. Tadi aku scroll TikTok, nampaklah ni ada yang post poster ni kan. Dia tulis itu pertembungan Semangka Tegang antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli. Alah, bagi aku Rafizi Ramli ni bukan tandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Sorry to say lah. Tapi dari segi pengalaman, dari segi ilmu, dari segi apa orang kata? Pimpinan, dari segi mentadbir dan sebagainya, jauh. Jangan samakan dengan antara Rafizi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebab apa aku cakap dengan kau? Aku tengok daripada mula perkara ini terjadi, kan? Aku tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tenang Tak ada pun mengelupur, tak ada pun asyik nak sikit-sikit cakap isu ni. Sikit-sikit cakap isu, tak ada pun. Sebab apa Datuk Seri Anwar Ibrahim tenang dan bersahaja je. Dan tidak mahu pun bermain dengan isu ini. Kenapa? Sebab dia ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang paling banyak pengalaman dalam politik. Dan beliau juga, bukannya beliau yang mengangkat isu ni. Bukannya beliau yang buat report dan sebagainya. Yang buat report NGO. Datuk Seri Anwar Ibrahim berpegang kepada prinsipnya. Ada aduan, ada logiknya kesalahan itu, atau ada bukti yang boleh diyakini oleh SPRM, siasatlah. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni aku pun heran, kenapa nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tegang antara mereka berdua ni? Yang tegang aku tengok Rafizi Ramli. Yang dia setiap minggu bercerita tentang perkara ini. Dan menyalahkan orang lain, cuba mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba mengaitkan Menteri MITI ketika itu, Tengku Zafrul. Jadi sekarang ni aku nak tanya, siapa yang tegang sebenarnya?